Assalamualaikum dan selamat tengah hari bersama Abang Syofi hari ni. Nak share satu tips lah, tips untuk uh, memanjangkan hayat alat ganti, isu kekemasan masa pemasangan. Okay. So ini adalah knuckle kelisa. Kita jadikan knuckle kelisa ni sebagai contoh lah. Boleh apply kepada semua model-model kereta lah. Okay. Isunya kita nak bagi tip, bila korang menukar lower arm lower arm, nak mengelakkan getah ni dari koyak. Nampak tak? Getah ni koyak. Okay. Kenapa dia koyak? Okay, bila kita nak membuka lower arm lah, dia biasa terpasang macam ni terpasang macam ni. Lower arm Kalau yang tak ada proper tool, biasa dia akan ketuk kat sini tau. Dia ketuk hentak sini, nak releasekan ball ni lah. Okay. Kita buka skru, nak releasekan, dia kan melekat. Nak releasekan ball joint dia ni, kita biasa ketuk lah. Kalau pakai proper tool tak jadi masalah, yang jenis ketuk. So bila kita ketuk, dia akan menyebabkan besi ni ada kemek tau. Dia kemek ni, dan akan ada timbul bucu tajam. Okay. Nampak tak? Ini rata. Sini ada bucu tajam. Okay. Disebabkan bila kita ketuk hammer, nak releasekan ball tu lah, dia akan terhasilnya bucu tajam ni. Jadi bila kita tukar lower arm kan, kita pasang bucu ni dia akan menggesel getah tu tau. Dia akan bila kita corner, jadi knuckle tu akan bergerak. Ni dalam cerita ni saya gerakkan lah lower arm ni, nak bagi contoh. So bila kita corner, dia bergerak. Lama bucu tajam ni dia akan gesik getah ni tau. Jadi bila dia gesik, itu yang lama-lama getah ni koyak. Bila getah ni koyak, grease akan keluar. Lepas tu pasir semua akan masuk. So akan merosakkan ball ni. Bila ball ni bekerja dalam keadaan tak ada lubricant, minyak grease semua dah keluar, dia kering. Jadi itu yang ball ni kadang-kadang cepat rosak. Ball ni dia akan tahan lama kalau dia cukup pelincir, kan, cukup pelincir, tak ada habuk apa semua, dia akan tahan lama. Tapi bila getah ni koyak, grease dia keluar, dia akan pendek umur. So apa yang perlu kita buat? Sebelum kita pasang lower arm, kita tengok benda ni. Kalau ada bucu tajam ni, ambil lah grinder ke, licinkan balik. Bagi dia licin macam ni. Ni licin kan, ni ada bucu. Ambil grinder ke apa yang sesuai lah, kikir ke apa ke, bagi dia licin. So bila dia licin, tak adalah bucu yang menggores getah cover ball joint ni. Jadi getahnya tu tahan lah lama, tak koyak. Okay, nampak simple, tapi dia memberi efek pada jangka hayat alat ganti. Jadi ini adalah isu kekemasan pemasangan. Jadi kadang-kadang kita memang semua orang boleh buka pasang, tapi dari segi kekemasan kita kena tengok. Bukanlah abang cakap abang ni pandai sangat, tapi abang pun belajar daripada pengalaman jugalah. Bukannya lahir je terus tahu benda ni. Tapi bila kita tukar lower arm, kejap je koyak getah. Kenapa lah? Oh, rupanya dia bergesek kat sini. Okay. Jadi abang share lah. So setiap kali nak tukar lower arm, tak kira lah kereta apa, kelisa ke apa benda ke, cek benda ni, permukaan bawah ni. Kalau ada tajam macam ni, gesek dulu, gosok dulu, bagi licin, barulah pasang. InsyaAllah nanti dia tahan lama kan, tak adalah dia cepat koyak. Alright, terima kasih.